Assalamualaikum. Bersama aku lagi Zam dari YouTube channel Zam 90 TC. Oi, banyaknya budak-budak motor. Okey je. So hari ni, malam ni aku nak cuba Insta360 Explore tu mod pure video dengan Insta360 X5 mod pure video juga. So aku ada dekat highway lepas ni. Malam-malam ni saya nak test chamber Insta360 menggunakan pure video. Macam ni. Ni aku Bluetooth je, aku punya DJI ni. Macam ada clear ke tak ada clear. Laju lah geng. So tak ada apa yang nak bercakap. Cuma tadi aku nampak budak-budak motor tu, geng-geng cap-cap. Okay, ada kan. Laju tau. Saja je aku nak share mod video daripada Action Cam Insta360 ni. Macam okey ke tak okey. Oh, hari Sabtu. Sesak mat jalan ni. Kita buat konten je. Buat konten suka-suka je. So macam dia punya video, kualiti video daripada Action Cam ni, mod pure video. Orang cakap mod ni power sangat kan. So jom kita test je, kita tengok berapa minit kita boleh buat. Aku nak test je. Kawasan ni dia kejap ada lampu, kejap tak ada lampu kan. So kita boleh tahu dia punya mod power ke tak power kan. So aku punya Action Cam Insta360 Explore 2 ni aku mau dekat mod MS8. Aku punya X5 dekat belakang ni. Dekat spoiler motor Honda aku ni. Spoiler. Tak tahu kan. Aku panggil spoiler je. So nak test. Kakak aku dia nak test bawa motor jalan jauh. So aku bagi lah kan. Follow je lah dia. Ikut dia macam mana kan. So dia jalan jauh. Okey ke tak ada okey ke. Mana budak-budak motor tadi? Alamak. Tadi macam nak berlumba, nak je buat video diorang tengah berlumba kan. Video aku rasa clear lah sebab aku tengok dekat dari sini dia screen Insta360 aku ni pun clear je kan. So okey je lah kan. Kalau buat video malam macam ni. Adakah suara tu clear ataupun dengan bunyi yang ni? Highway lepas ni, highway lepas. Kita try mod. Okey yang ni kan, video dia. Nanti aku tak tahu ada berapa minit aku buat video ni. Aku kadang-kadang tak faham lah dengan kereta ni. Relax tak. Kau dah nampak ada motor kau ikut dah laluan kau lain. Terus tak ikut laluan ke sini. Laju. Quality check macam komen sikit. Cun video malam-malam dengan aku punya mic aku yang aku gunakan Bluetooth je. Yang ni aku dah cuba buat noise cancellation kan. Tak tahu kan, hilang tak hilang noise dia kan. Aku rasa macam hilang je. Tak tahu kan. Aku tak edit lagi.
Ini Vitat. Itu Majesty. Malam-malam nak buat motorblock macam ni kan. So, aku nak cakap, cuba korang bagi idea sikit kan. Aku nak cakap pasal apa. Aku kadang-kadang tak ada idea nak cakap pasal apa nak buat motorblock ni. Buat motorblock macam sekadar apa lah. Tengok macam okey je. Ha, okey kan ni kan. Bebel-bebel pun kan. Tapi korang jangan lupa subscribe, like video aku kan. Aku akan, nanti aku akan speedkan nak video lah. Kalau aku tengok lah. Kalau aku aja aku speedkan video. Kalau tak, aku akan satukan video dalam video ni lah. Tengok macam mana kan. Sama ada aku nak speedkan ataupun bukan. Tak kena. Aduh, jaga motor ni. Mana jaga motor ni? Tak ada buat apa. Kita buat konten. Aku tak tahu. Nak buat konten nak apa je. Aduh. Kita dah nak masuk sepadan Negeri Sembilan. Melalui lepas highway. Cobaan sekali kedua. Maafkan aku punya Vespa dekat spoiler motor ni. Tak bersih belakang. Dia 2 kilometer 4 jam ni lah. Macam ni. Video daripada SNK minta CCTV. Adakah okey? Adakah clear? Adakah jalan? Itu dia. Percayaannya mana jaga motor tadi. Oh, je lah dah. Nak dulu. Rempat je lah. Lagi. Aku dah tidur. Depan dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku nak tembak je. Aku tak nak tembak apa je. No idea. Tapi orang tengok komen macam mana buat video ni. Okey tak? Aku dah sekali. Komen. Yang belum subscribe, akan tak subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol like. Ada je yang extension tu kali tu. Dasar lah jaga motor. Lambat tu jaga motor ni tak ada. Aku beli motor baru ataupun biar dia nak betul motor skuter ni tunggu rumah kau siap baru aku keluarkan motor. Aku rasa macam okey je nak skuter jalan jauh senang je pulang terbeli laju 160 je. Terus apa ini punya video mesti panjang ni kan. Aku pun tahu lah. Aku lama aku nak buat video kan. Buat hari dekat paling panjang macam ni. Mantin lagi. Macam kau sedap. Ada bunyi-bunyi. Lagi.
Kita mesti geng Kawasaki tu. Nampak macam dia je. Kawasaki. 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 Salahnya mana geng-geng motor kapsal. Ada Bazatul Mante. Best lah hari ni. Kalau tak ada stick tag tu kan. Aku rasa orang akan bawa nanti. Dia tadi kan. Itu macam lah. Sedap. Ini dia tak saya tadi aduh bunyi lah lama. Jalan je. Waktu sebelum lama. Ini dah malam dia. Siang-siang ni. Sini gelap sikit ni. Tengok macam mana geng. Cahaya dia geng. Okey tak geng? Mungkin video daripada Insta JCT. SOT dan juga Insta JCT. Ada tak sini. Air kat sini. Api. Besar lah. Jalan dia. Maksudnya geng-geng filem. Kena buat filem kat sini lah. Betul. Lagi. Okey. Okey dah. Okey dah. Oh, dia tembus sini. Faham. Dia masukkan mancing kat ni. Okey. Tu tak kira lah yang tak penat sangat. Tengok dia pusing jauh sikit lah. Okay. Okey, aku dah sampai sini je video aku. So, korang jangan lupa tekan butang like,